Bismillahirrahmanirrahim. Nasi pun dah masak ya. Ada cili padi, ada bawang putih 4 biji, cili kisar 2 sudu makan. Ada isi ayam campur daging sedikit je. Sayur, kacang dengan carrot, telur 1 biji. Ada sos cili dan kicap. Goreng isi ayam dengan daging tu hingga masak ya. Isi ayam pun dah masak, masukkan bawang putih dengan cili padi potong tu. Bawang pun dah garing, masukkan cili kisar tu ya. Dimasak, digaul sekali ya. Masukkan sos cili tu agak-agak 2 sudu makan ya. Itu kicap kipas tu agak-agak jangan gelap sangat ya. Gula, sedikit garam, sayur. Masukkan telur tu. Hancurkan sedikit saja ya, tak perlu hancur sangat. Masukkan nasi tu. Ni cara senang nak hancurkan nasi yang tak rata ya. Kalau kurang masin tambah garam, tapi bancuh garam tu ya, baru dia senang nak kacau. Siap dah nasi goreng. Goreng ayam separuh masak ya. 3 biji bawang besar, 1 batang serai ketuk, setengah inci lengkuas, 3 inci halia, 5 biji bawang putih, cili kisar tu 5 atau 6 sudu makan, setengah sudu makan gula merah. Sos tiram dengan sos cili ya. Bawang ni letak lambat sedikit ya, 1 biji. Nak dikisar ya, bawang besar, halia, lengkuas, bawang putih. Masukkan serai tu. Masukkan bahan yang dikisar halus tadi tu ya. Biarkan pecah minyak dan kering sedikit. Dah pun pecah minyak ya. Masukkan cili kisar tu tadi. Sedikit air untuk masakkan cili tu ya. Dah pun pecah minyak ya. Masukkan sos tiram tu agak-agak 2 sudu makan. Sos cili 4 sudu makan ya. Masukkan bawang potong tadi tu. Gula merah tu ya, setengah sudu makan je. Masukkan air untuk kuah. Serbuk perasa dan garam ya. Ayam yang digoreng separuh masak tadi tu. Biarkan mendidih dan ayam tu betul-betul masak ya. Sebab tadi kan digoreng separuh masak. Dah pun siap ayam masak merah. Ini nasi goreng tadi yang Opa goreng awal-awal tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video.